Kalau dah sakit, nak buat simpanan macam mana ya? Okey, Mak Yu boleh cadangkan. Pertama, korang kena simpan untuk masa depan kesihatan korang. Pertama adalah pemakanan yang sihat dan pastikan anda dapat advice daripada pakar-pakar yang menjaga anda di hospital itu. Jangan pernah skip ubat, okay? Sebab kita nak maintainkan kita punya tenaga untuk kita jana pendapatan, okay? Kedua, simpankan dana anda walaupun RM10 setiap bulan, okey, dekat tabung haji. Kenapa tabung haji? Untuk kita tunaikan umrah dan haji. Kenapa ASB? Untuk anda nak simpan untuk beli rumah ke ataupun pendidikan anak-anak, for example. Ketiga, boleh simpan dekat emas. Okey, banyak sangat platform yang awak boleh cari pakar-pakar yang boleh nasihatkan awak. Keempat, yang Mak Yu cadangkan, letak dekat mana-mana bank yang susah sikit kita nak keluar, yang tak dekat bank lah senang cerita. Kelima, yang paling penting adalah perlindungan kewangan kita, terutama ataupun dikenali sebagai takaful hayat, yang di mana orang lain selalu sebut pasal hibah, ada orang cakap pasal perlindungan kewangan, perlindungan pendapatan ataupun investment link takaful. Korang boleh dapatkan nasihat daripada pakar-pakar financial advisor yang ada qualification. Benda ini boleh kita customize ikut dengan keadaan kita. Orang sakit boleh ke? Ada polisi yang bersesuaian dengan orang sakit. Mungkin tak sama macam orang sihat, tetapi kita perlu ada persediaan untuk ini. Kenapa? Sebab bila kita ada kewangan yang apa-apa jadi dekat kita nanti boleh senang dicairkan, maka proses yang berada ke atas, proses faraid nanti, kita boleh memudahkan cara untuk orang yang masih hidup atau yang masih sihat untuk guna pakai. Okey? Mak Yu harap bermanfaat. Okey?